Salam sejahtera semua, saya Dr. Maud Rizal. Hari ini, saya ingin mengajak anda berfikir sejenak. Adakah di dalam peti sejuk rumah anda sekarang masih ada botol mentega kacang yang sudah dibuka dan digunakan sejak lama dahulu? Dan adakah anda masih berani untuk terus memakannya? Musim luruh tahun lalu, saya telah merawat Pak Cik Saleh, 68 tahun. Beliau mengalami sakit lutut sudah 3 tahun, gula darah juga tidak menentu, dirawat dengan ubat berapa banyak pun tidak bertambah baik. Saya tanya, setiap pagi beliau makan apa? Beliau menjawab, roti sapu mentega kacang. Makan macam itu sudah 40 tahun. 3 bulan kemudian, semasa pemeriksaan semula, gula darah beliau daripada lebih 8 perpuluhan turun menjadi hanya 65 dan gejala sakit lutut juga hilang. Saya pun bertanya, Pak Cik ada buat apa-apa yang istimewa ke? Beliau tersenyum dan menjawab, tiada apa-apa pun doktor, cuma tukar jenama mentega kacang ikut nasihat doktor sahaja. Pada saat itu barulah saya benar-benar faham bahawa kadang-kala kesihatan yang baik datang daripada perkara-perkara kecil dan biasa yang kita abaikan. Tahukah anda, Universiti Harvard pernah memantau data daripada lebih 90,000 orang dan mendapati bahawa mereka yang makan mentega kacang 3 kali seminggu mempunyai risiko penyakit jantung berkurang sehingga 21%. Tetapi saya sendiri juga pernah melihat ramai orang makan mentega kacang dengan cara yang salah, menyebabkan keracunan hati dan saluran darah tersumbat, walaupun ia juga adalah mentega kacang. Mengapa ada orang makan jadi sehat, tetapi ada orang jadi makin teruk? Hari ini, saya akan jelaskan kepada anda bagaimana mentega kacang mempengaruhi tubuh kita, siapa yang patut menjauhinya, dan ada juga satu senarai hitam jenama-jenama yang tidak patut disentuh atas sebab kesihatan. Sebelum kita bermula, izinkan saya bercakap terus terang dengan sepenuh hati sebagai seorang doktor yang telah merawat warga emas lebih 30 tahun. Saya lihat ramai orang sanggup berbelanja beberapa ratus atau malah beberapa ribu ringgit setiap bulan untuk pelbagai jenis suplemen kesihatan, tetapi kesihatan langsung tidak bertambah baik. Hakikatnya, sesetengah nutrien yang baik mungkin berada sangat dekat, betul-betul di dapur anda. Seperti botol mentega kacang kecil itu. Jangan cepat memandang rendah kerana di dalamnya terdapat sehingga 3 harta karun berharga yang baik untuk tubuh. Dan saya akan ceritakan kepada anda satu persatu. Sebelum kita masuk ke kandungan utama, jika anda merasakan video hari ini bermanfaat, sila type nombor 1 atau perkataan suka di ruangan komen. Itu adalah sumber semangat yang paling hangat buat pasukan kami. Dan jangan lupa tekan butang suka, langgan saluran kesihatan warga emas dan kongsikan kepada orang-orang yang anda sayangi. Perkara pertama yang saya ingin kongsikan dengan anda ialah protein. Ramai orang berfikir mesti makan daging haiwan baru cukup protein. Tetapi, tahukah anda? Ada makanan biasa yang sering kita abaikan seperti mentega kacang sebenarnya mengandungi lebih banyak protein daripada yang disangka. Benar, hanya 2 sudu makan mentega kacang sudah membekalkan sehingga 7 gram protein setara dengan sebiji telur ayam. Lebih istimewa, ia mengandungi kesemua 9 jenis asid amino penting yang tubuh tidak boleh hasilkan sendiri, mesti diperoleh sepenuhnya daripada makanan. Jika kurang, walau satu jenis, otot kita akan perlahan-lahan mengecut secara senyap. Saya teringat pesakit saya, Pak Cik Halim, 78 tahun, yang mengamalkan diet vegetarian hampir 20 tahun. Tahun lepas, apabila beliau datang untuk pemeriksaan, saya dapati otot beliau telah banyak berkurang. Saya nasihatkan beliau ambil protein, tetapi beliau tidak mahu makan daging semula. Oleh itu, saya beritahu beliau, tak mengapa Pak Cik. Pak Cik tak mahu makan daging, cukuplah setiap pagi makan 2 sudu makan mentega kacang dengan sekeping roti, sudah memadai. Beliau patuh dengan ketat. 6 bulan kemudian semasa pemeriksaan semula, jisim otot beliau telah meningkat 4%. Beliau sangat gembira, pergi ke mana-mana pun cerita bahawa tak perlu makan daging pun boleh bina otot. Perkara ini bukan kerana mentega kacang ada kuasa ajaib, tetapi kerana beliau telah membekalkan tubuh dengan bahan yang betul-betul diperlukan. Menurut perubatan tradisional, jika mahu aliran darah lancar, tubuh bertenaga, maka mesti ada asas yang kukuh, iaitu protein. Protein adalah bahan utama untuk menghasilkan darah dan tenaga hidup. Satu kajian dari Universiti Terkemuka di Kuala Lumpur juga mendapati warga emas yang makan mentega kacang setiap hari mempunyai jisim otot purata lebih 4% berbanding orang sebaya. Kedengaran sikit bukan? Tetapi bagi orang berumur lebih 70 tahun, 4% ini boleh menjadi sempadan antara mampu naik tangga sendiri dengan memerlukan orang memapah
Perkara kedua yang saya ingin ajak anda lihat semula adalah mengenai lemak baik. Ramai orang bila dengar lemak atau minyak terus berpaling muka, kata makan nanti gemuk atau saluran darah tersumbat. Kedengaran menakutkan bukan? Tetapi ketakutan ini mungkin sedang memburukkan kesihatan anda. Cuba anda fikir, mesin tanpa minyak pelincir akan tersangkut dan keras. Tubuh kita juga begitu. Tidak cukup lemak baik, saluran darah akan mula mengeras. Otak mungkin menghantar isyarat tersangkut-sangkut. Dan dalam makanan biasa, mungkin sesetengah orang tidak tahu mentega kacang mengandungi sangat banyak lemak baik. Lebih separuh lemak dalam mentega kacang adalah lemak tidak tepung tunggal, jenis yang sama dalam minyak zaitun, minyak bijan. Jenis lemak inilah yang membantu menurunkan kolesterol jahat, LDL, dan meningkatkan kolesterol baik, HDL, membantu saluran darah lebih lembut dan bersih. Semasa saya bertugas di Hospital Besar Kuala Lumpur, HKL, seorang doktor senior berkata kepada saya, Dr. Rizal, pesakit jantung generasi baru sekarang, ada yang takut lemak sampai elak semua benda. Akibatnya tubuh kurang lemak baik menyebabkan saluran darah makin teruk. Ayat ini saya takkan lupa. Bukan sahaja di Malaysia, kajian dalam Jurnal Nutrisi Clinical America tahun 2017 menunjukkan orang yang makan kira-kira 2 sudu makan mentega kacang setiap hari boleh mengurangkan risiko penyakit jantung sehingga 21%. Orang tua-tua kita dulu pun selalu kata minyak kacang menyihatkan, bermaksud makan sangat berkhasiat. Sekarang pasti anda sudah faham bukan? Mentega kacang yang kita pandang ringan inilah yang sebenarnya secara senyap menyuburkan saluran darah kita. Dan perkara ketiga yang saya ingin ajak anda lihat lebih mendalam adalah pelindung senyap dalam mentega kacang. 2 kumpulan pertama, protein dan lemak baik, anda boleh rasa bila makan. Tetapi masih ada satu kumpulan lain, lebih senyap, lebih kecil, tetapi sangat penting kepada tubuh, terutamanya warga emas. Kumpulan ini adalah mikronutrien yang melindungi anda secara senyap. Dalam mentega kacang, terdapat banyak mikronutrien penting yang warga emas sering kurangi, seperti folat membantu hasilkan sel darah merah, mengawal tekanan darah, vitamin E melambatkan penuaan saluran darah, dan niacin menukarkan makanan kepada tenaga. Anda tak perlu ingat semua nama, hanya perlu tahu satu sudu mentega kacang umpama peti besi penuh dengan vitamin dan mineral, menambah apa yang tubuh anda kurang yang mungkin anda tidak tahu. Musim sejuk tahun lepas, saya ada setiausaha bernama Cik Laila. Dia sering mengadu tidur tak lena, muka pucat. Saya tahu dia mungkin kurang zat besi dan darah lemah. Oleh itu saya nasihatkan ringkas. Setiap pagi, cubalah makan satu sudu mentega kacang bersama beberapa biji kurma merah. Hanya selepas sebulan, wajahnya kembali berseri, kemerahan. Dia terkejut bertanya, hanya macam tu je berkesan ke doktor? Saya tersenyum. Ya, macam tu je. Asalkan buat secara konsisten. Perkara-perkara kecil ini terkumpul perlahan-lahan seperti air menitis menghakis batu. Bila toleh belakang baru sedar kesihatan dah kembali kuat, tidur lebih nyenyak, fikiran lebih cerdas tanpa perlukan ubat atau formula ajaib. Bercakap sampai sini, ramai yang akan tertanya-tanya, Dr. Rizal, kalau bagus sangat macam tu, makan banyak boleh tak? Soalan ini sangat bagus, tetapi juga titik yang sangat penting kerana saya pernah jumpa orang makan terlalu banyak mentega kacang dan tubuh jadi tidak seimbang. Oleh itu, tolong beri perhatian kerana perkara seterusnya berkaitan langsung dengan keselamatan anda. Pernahkah anda alami pengalaman ini? Pagi makan benda ringan, kemudian sekitar jam 10 pagi rasa lapar, mata kabur, jantung berdegup laju, mulut kering, kepala pening dan teringin benda manis? Gejala itu dipanggil roller coaster gula darah, iaitu gula dalam darah naik mendadak kemudian jatuh merudum, membuatkan badan lembik. Tetapi mentega kacang bertindak seperti brek tangan, membantu melambatkan proses kenaikan dan penurunan gula darah yang terlalu cepat. Kenapa? Kerana dalam mentega kacang ada 3 elemen penting. Protein sena perlahan, lemak baik serap perlahan, dan serap melambatkan penyerapan gula. Ketiga-tiganya bekerjasama seperti penyerap hentak untuk sistem gula darah, membantunya naik turun dengan lembut. Saya ada pesakit bernama Pak Cik Malik, 60 tahun, menghidap diabetes sudah lama. Setiap pagi ukur gula darah semasa puasa berada pada paras 8,9 milimol L. Saya nasihatkan beliau, Pak Cik cuba tukar sarapan. Pak Cik makan nasi beras perang atau roti bijirin penuh sapu satu sudu mentega kacang, makan dengan sayur rebus. Hanya selepas 7 hari, gula darah pagi beliau tinggal 6.5. Beliau sangat gembira, kata, Doktor, ini lagi bagus daripada makan ubat. Saya tersenyum. Bukan sebab mentega kacang ada magis, tapi ia bantu tubuh Pak Cik cari irama yang betul.
Tahun 2013, kajian dalam jurnal Nutrisi British mendapati wanita diabetes jika makan mentega kacang semasa sarapan, maka tahap gula darah selepas makan akan turun sehingga 30% berbanding kumpulan yang tidak makan. Menurut perubatan tradisional, limpa mengawal pencernaan. Jika limpa kuat, gula darah akan seimbang. Mentega kacang juga makanan yang menyuburkan limpa. Oleh itu, jangan pandang remeh irama tubuh. Kesihatan yang baik kadang-kala tidak datang daripada makan banyak tetapi makan dengan irama yang betul dan mentega kacang adalah pembantu yang lembut dalam hal ini. Keajaiban kedua yang ramai tidak percaya ialah makan lemak tetapi membantu mengawal berat badan. Kedengaran? Seperti jenaka bukan? Tetapi itu adalah kebenaran yang telah dibuktikan kajian. Ramai orang takut lemak kerana fikir ia menaikkan berat badan, tetapi lemak baik seperti dalam mentega kacang mempunyai kesan sebaliknya. Mentega kacang ada kedua-dua lemak, tidak tepung dan protein. Mereka bekerjasama menghantar isyarat ke otak bahawa dah kenyang, tak perlu cari snack lagi. Satu kajian mendapati selepas makan mentega kacang, rasa kenyang boleh bertahan 3,4 jam, hampir 2 kali ganda lebih lama berbanding makan roti atau kek. Saya sendiri pun dah cuba. Dulu, setiap kali pukul 3 petang, saya akan lapar, kena cari snack. Tetapi selepas tambah satu sudu makan mentega kacang dalam sarapan, keajaiban berlaku, rasa lapar petang hilang secara mengejutkan. 3 bulan kemudian, berat badan saya turun 2 kilogram dan ukur lilit pinggang kurang 2 sentimeter tanpa perlu berlapar. Jurnal Nutrisi Eropah tahun 2018 menunjukkan orang yang makan mentega kacang setiap hari akan mengambil kurang kira-kira 150 kalori berbanding kumpulan kawalan tanpa rasa perlu berusaha. Tetapi jangan lupa, kata kuncinya adalah secukup rasa, bukan ikut suka. Jumlah paling sesuai ialah 2 sudu makan setiap hari. Rahsia kesihatan baik tidak terletak pada meninggalkan makanan sedap, tetapi tahu cara menggunakannya dengan bijak. Jika anda telah menonton sehingga ke sini dan berasa video ini membantu anda melihat atau memahami diri dengan lebih jelas, jemput type nombor 5 di ruangan komen atau tuliskan perasaan anda. Jika belum langgan, jangan lupa tekan langgan dan aktifkan loceng notifikasi ya supaya tidak terlepas video seterusnya. Sokongan anda adalah sumber semangat yang besar bagi kami. Kerana setiap mesej, setiap tontonan menyuntik tenaga untuk kami menghasilkan video yang hangat, bermanfaat dan menyebarkan harapan. Mari kita melangkah bersama-sama. Perkara penting ketiga ialah memulihkan semangat dan mengisi penuh tenaga hidup. Ramai pasti pernah rasa, makin tua, makin mudah letih, tiada tenaga, otak jadi lembab. Sesetengah anggap itu sebab tua. Tapi sebenarnya, ini mungkin isyarat tubuh anda kurang bahan api kebahagiaan. Benda itu adalah kompleks vitamin B yang dalam mentega kacang mengandungi jumlah tidak sedikit. Vitamin B adalah sumber tenaga utama otak, menukarkan makanan kepada tenaga yang otak boleh guna serta-merta. Jika kurang bahan ini, anda akan rasa letih, murung, tak mahu buat apa-apa. Saya teringat Puan Maimunah, 65 tahun. Selepas bersara, dising mengadu, pagi bangun tak tahu nak buat apa, hidup sekadar hidup, tiada semangat. Saya bawa dia buat pemeriksaan dan dapati tiada penyakit serius, tetapi kekurangan vitamin B kronik. Saya nasihatkan Puan Maimunah mulakan hari baru dengan sekeping roti bijirin penuh disapu lapisan nipis mentega kacang, kemudian keluar berjalan ambil matahari pagi. 2 bulan kemudian, dia kembali dengan senyuman. Doktor, kebelakangan ini saya bangun ada tujuan. Nak keluar, rasa lebih segar banyak. Kajian dalam Jurnal Sains Makanan tahun 2014 juga memberi keputusan serupa mendapati warga emas yang kerap mengambil produk kacang mempunyai gejala kemurungan kurang 18%. Anda nampak tak? Kesihatan yang baik bukan sahaja tiada penyakit tetapi mempunyai semangat yang berkobar, sedia untuk hidup setiap hari. Perkara penting terakhir ialah menjaga usus. Walaupun dengan macam hal kecil, tetapi kesihatan usus adalah asas tubuh, terutamanya pada usia selepas 60. Mentega kacang ada jumlah serat yang baik. Bahan ini bertindak seperti penyapu membersihkan usus, membantu membuang sisa makanan, menyokong buang air besar tepat masa, dan adalah makanan untuk bakteria baik. Bakteria baik makin sihat, sistem imun makin kuat. Perubatan tradisional Melayu juga sentiasa mementingkan penjagaan sistem pencernaan. Ada pepatah, perut bersih, hidup tenang. Ini adalah prinsip mudah tetapi sahih. Saya teringat Pak Cik Hassan, 70 tahun, mengalami sembelit kronik lebih 10 tahun. Beliau dah cuba banyak ubat tapi tak berkesan. Satu hari, saya nasihatkan beliau cuba. Selepas bangun tidur, minum segelas air suam, kemudian makan 1 sudu teh mentega kacang tanpa gula. Hanya selepas seminggu, beliau kembali dengan wajah ceria. Doktor,
Kebelakangan ini, saya buang air besar tepat masa, tak rasa tak selesa lagi. Rasa badan ringan banyak. Kerana apabila pembuangan baik, toksin dalam badan berkurang, sistem pencernaan berfungsi lancar dan kesihatan keseluruhan bertambah baik tanpa disangka. Amaran paling penting, jangan ingat semua mentega kacang sama. Ramai dengar manfaat mentega kacang. Pasti fikir, kalau macam tu makan banyak pun bolehlah kan? Tolong jangan gopoh kerana di sini ada garis sempadan hidup mati. Jika tersilap langkah, makanan baik boleh jadi ancaman. Saya cakap terus terang kerana apa yang saya bakal cerita mungkin boleh menyelamatkan nyawa seseorang. Saya teringat Pak Cik Tarmizi, 55 tahun. Beliau datang periksa sebab enzim hati tinggi luar biasa. Selepas tanya sejarah penyakit, saya dapati puncanya mungkin datang daripada makan satu jenama mentega kacang setiap hari. Saya tengok label botol dan nampak ia penuh dengan minyak sayuran hidrogenasi, gula, garam, bahan pengawet. Saya terpaksa cakap, Pak Cik, benda yang Pak Cik makan bukan mentega kacang, tapi sejenis krim kimia yang menyamar sebagai makanan kesihatan. Beliau membantah, tapi jenama ni terkenal sangat. Saya tegaskan, terkenal bukan masalahnya Pak Cik. Keselamatan kesihatan kita yang penting, terutamanya minyak sayuran hidrogenasi atau lemak trans, adalah benda sangat berbahaya kerana ia terkumpul dan menyumbat saluran darah. Saya telah nasihatkan beliau tukar kepada guna mentega kacang yang diperbuat daripada 100% kacang, tanpa gula, tanpa minyak, tanpa bahan tambahan. 3 bulan kemudian, enzim hati beliau telah bertambah baik dengan ketara. Mentega kacang perlu dielakkan dan nasihat memilih. Di luar negara juga ada kes penarikan balik mentega kacang kerana pencemaran bakteria salmonella, logam berat atau kilang tidak bersih. Di Malaysia juga ada beberapa jenama tidak tulis tarikh luput dengan jelas. Pembungkusan bahasa asing. Nampak macam barang import tapi sebenarnya dari premis tidak piawai. Saya pernah jumpa pesakit tanya, barang import lebih selamat dari barang Malaysia ke? Jawapannya, tak semestinya. Yang penting bukan negara asal tetapi ramuan. Ingat, 3 peraturan mudah untuk pilih mentega kacang selamat. Label ramuan hanya ada kacang dan garam atau hanya kacang lagi bagus. Semakin sikit ramuan, semakin selamat. Tiada minyak sayuran hidrogenasi. Elakkan perkataan seperti minyak sayuran diproses, lemak trans atau shortening. Tiada gula tambahan. Kacang asalnya dah manis lemak semula jadi. Jenama yang tambah gula, sirap jagung patut dielakkan. Jika barang import, saya pernah cuba jenama seperti Crazy Richards. Jenis ini tulis jelas, tiada bahan tambahan. Di Malaysia, jika jenama lama ada piawaian dan sijil organik, maka boleh dipercayai. Di rumah, saya juga guna mentega kacang jenama organik dipercayai dalam negara. Label ramuan hanya ada satu perkataan, kacang. Bila pergi pasar raya, ambil satu botol tengok belakang. Jika ramuan ada lebih 3 benda, letak balik. Satu tips kecil. Mentega kacang semula jadi yang baik bila buka penutup, akan nampak satu lapisan minyak terapung di atas. Ini baru barang asli. Kacau rata sebelum guna. Jika buka nampak halus macam krim, tak terpisah lapisan. Mungkin dah ditambah bahan pengemulsi, tak sebaik mentega semula jadi. Jika anda ada botol mentega kacang di rumah, ambil keluar tengok sekarang. Tengok label ramuan dan kira ada berapa benda. Jika lebih 3 benda atau ada minyak sayuran diproses, tulis komen beritahu saya ya. Saya akan tolong nasihat percuma. Ramai kata, Doktor, tulisan pada label kecil sangat, tak nampak baca. Tak apa, anda boleh ambil gambar label produk dan letak di bahagian komen. Atau tanya pekerja pasar raya. Jenis ni cuma ada kacang je kan? Mereka akan tolong anda. Perkara penting seterusnya adalah faham bahawa barang baik macam mana pun tak boleh makan lebih dos. Ramai tanya saya, Doktor, kalau saya makan 5 sudu makan sehari boleh tak? Jawapan saya ialah, tak boleh. Kerana walaupun barang baik, jika makan lebih dos boleh memudaratkan. Mentega kacang adalah makanan membekalkan tenaga sangat tinggi. Hanya 2 sudu makan dah ada kira-kira 190 kilokalori, setara semangkuk nasi. Jika makan terlalu banyak, bukan sahaja tak turun berat, tapi boleh buat anda naik berat, lemak darah tinggi dan sistem pencernaan bekerja keras. Saya pernah jumpa seorang pakcik tua suka duduk tengok TV malam dan sudu mentega kacang makan berterusan sampai dekat setengah botol. Esok pagi, pakcik rasa mulut pahit, kembung perut dan cirit-birit. Kenapa? Sebab mentega kacang ada kandungan lemak tinggi, manakala sistem pencernaan malam bekerja perlahan. Bila makan terlalu banyak, tubuh tak mampu proses. Nasihat saya untuk orang biasa ialah makan 1,2 sudu makan setiap hari, kira-kira 30 gram. Bagi pesakit diabetes, patut hadkan 1 sudu makan setiap hari. Siapa nak turun berat, guna 1 sudu makan.
ganti snack lain. Masa paling sesuai makan ialah pada waktu pagi, sebelum bersenam 1 jam atau sekitar 3,4 petang supaya tak lapar masa makan malam. Jadi macam mana nak sukat? Gunalah sudu makan seramik, sudu sekadar rata, jangan membukit. Saya ada kawan, dengar kata mentega kacang bagus terus main besar, setiap hari setengah botol. Lepas sebulan, berat tak turun malah naik 5 kilogram. Dia tanya saya, kenapa jadi macam tu doktor? Saya kata, awak dah melampau sangat. Segala benda mesti ada had. Satu lagi, soalan biasa saya dengar. Saya guna sudu makan terus dari botol. Boleh tak? Boleh, tapi kena kawal jumlah. Cara yang paling saya galakkan ialah sapu atas roti bijirin penuh atau campur dalam bubur oat akan bantu anda tak makan terlalu banyak. Perkara terakhir saya ingin tegaskan ialah siapa yang tidak patut makan atau patut makan paling sikit mentega kacang. Ini bukan sekadar amaran biasa, tetapi perkara yang boleh bawa akibat serius jika diabaikan. Kumpulan 1, orang alahan kacang. Paling jelas, sesetengah orang alahan teruk sampai hanya hidu bau dah gatal tekak. Jika makan boleh naik ruam, sesak nafas atau kejutan anafilaksis. Jika tak pasti, cuba jumlah sangat sikit dulu, tunggu setengah jam tengok tindak balas. Kumpulan 2, orang fungsi buah pinggang merosot. Mentega kacang kaya protein. Bagus jika buah pinggang anda sihat. Tapi, jika sesiapa ada masalah buah pinggang seperti kreatinin tinggi atau ada protein dalam air kencing, saya nasihatkan elak jika perlu hanya makan tak lebih 1 kali. Minggu dan setiap kali tak lebih setengah sudu makan. Saya pernah ada pesakit Pak Cik Tahir, 68 tahun. Buah pinggang mula gagal. Beliau nak tambah protein dengan makan mentega kacang setiap pagi. Akhirnya, beliau terpaksa masuk ward sebab buah pinggang bekerja keras. Kumpulan 3. Orang pernah ada batu hempedu. Walaupun lemak dalam mentega kacang adalah baik, tetapi bagi orang pernah ada batu hempedu, ia boleh merangsang sakit serta merta. Puan Hasnah, 63 tahun, ada sejarah batu karang. Dia makan 3 sudu mentega kacang dalam sehari. Sampai malam, dia sakit perut, memulas terpaksa pergi kecemasan. Kumpulan 4. Orang penyakit gout dalam fasa akut. Kacang ada purin pada tahap tak boleh dipandang ringan, kira-kira 90 mg, 100 gram. Jika sesiapa asid urik tinggi atau sedang sakit sendi sebab gout, patut pantang dulu. Bila stabil, boleh makan semula dengan jumlah kecil. Kumpulan 5, kanak-kanak bawah 3 tahun. Kacang dan mentega kacang boleh menyebabkan tercekik atau alahan akut. Persatuan Pediatri Amerika menyarankan tidak bagi kanak-kanak bawah 3 tahun makan kacang sebiji. Bagi mentega kacang, jika perlu, patut cairkan dengan air atau susu dan mula dengan jumlah sangat sikit. Jika anda menonton sampai sini dan rasa video ini membantu anda faham lebih jelas, jemput type nombor 10 di ruangan komen atau tuliskan perasaan anda. Jika belum langgan, jangan lupa tekan langgan dan aktifkan loceng notifikasi ya, supaya tidak terlepas video seterusnya. Sokongan anda adalah sumber semangat besar bagi kami. Kerana setiap mesej, setiap tontonan menyuntik tenaga untuk kami menghasilkan video yang hangat bermanfaat. Mari kita melangkah bersama-sama. Saya pernah ada pesakit Pak Cik Farid menghidap penyakit buah pinggang kronik tahap 3. Beliau dengar kenalan kata, mentega kacang bagus, jadi makan setiap hari. Tak lama lepas tu, kreatinin beliau dari 200 melonjak ke 350, nyaris kena cuci darah. Saya tanya, kenapa tak tanya pendapat doktor? Beliau kata, orang lain boleh makan, saya ingat saya pun boleh makan. Saya jelaskan, sebab buah pinggang Pak Cik dah lemah, ia tak mampu proses jumlah protein tu. Malah barang bagus pun, jika tubuh tak sedia, ia jadi beban. Pak Cik Farid dengar rasa sangat menyesal dan kata, kalau tahu macam ni, saya dah tanya doktor dulu. Inilah sebab hari ini saya nak tegaskan, jika anda tak pasti tubuh anda sesuai tak, ada 3 cara paling selamat, tanya pendapat doktor anda. Tunjuk video ini kepada mereka untuk bantu anda nilai. Jika nak cuba, mula dengan jumlah sangat sikit. Perhati diri sendiri dalam 3 hari, tengok ada apa-apa perubahan tak. Jika biasa, baru tambah perlahan-lahan. Pemeriksaan kesihatan berkala setiap 6 bulan. Ujian darah untuk periksa fungsi buah pinggang, lemak darah, periksa lengkap untuk tenang hati. Cakap sampai sini, sesetengah orang mungkin fikir, dengar doktor cakap ni, mesti esok saya pergi beli terus. Bawa bertenang ya. Sebelum beli, saya nak titipkan lagi beberapa nasihat kecil. Bila pilih-beli, tengok label teliti, pilih jenama, tulis ramuan jelas. Tengok tarikh luput dan sebaiknya pilih botol kecil, cepat habis. Bila buka makan, kawal jumlah. Makan waktu pagi paling bagus. Pasal simpanan, lepas buka penutup simpan dalam peti sejuk,
dan patut habiskan dalam 1 bulan. Jika nampak kulat atau bau tengik, buang terus. Jangan sesekali cuba makan. Semua yang saya cakap hari ini nampak macam hal remeh, kan? Tapi dengan kesihatan, tiada hal yang remeh. Saya jadi doktor 32 tahun. Jumpa tak kurang orang sanggup belanja RM10,000 untuk suplemen, tapi tak sanggup keluar beberapa ringgit untuk pilih jenis mentega kacang yang baik. Kesihatan bukan bermaksud belanja banyak wang, tetapi buat keputusan tepat dalam perkara-perkara kecil. Dan mentega kacang adalah salah satu perkara kecil sebegitu. Jika makan dengan betul, boleh mengubah kualiti hidup kita di usia senja. Anda masih ingat kisah Pak Cik Halim yang saya cerita di awal video tak? Kisah beliau masih belum tamat. Selepas pemeriksaan semula baru-baru ini, beliau genggam erat tangan saya tanya, "Doktor, tubuh macam saya ni masih boleh hidup dengan cucu sampai dia masuk universiti tak?" Saya pandang mata beliau dan jawab Pak Cik Halim, "Kalau Pak Cik jaga baik macam ni, duduk tengok cucu terima ijazah pun masih sihat lagi." Beliau diam, mata bergenang, kemudian cakap perlahan, "Saya cuma nak hidup lama sikit lagi, tak nak jadi beban, cuma nak berada di sisi mereka selama yang boleh." Masa itu, saya rasa sangat tersentuh sebab saya faham kesihatan bukan sekadar hidup, tapi dapat hidup demi orang yang kita sayang. Jika anda sihat lagi 10 tahun, bermakna anda dapat bersama keluarga lagi 10 tahun. Itulah harta sebenar. Saya pernah umpamakan dengan pesakit bahawa tubuh kita macam sebatang pokok. Masa muda, biar je dia membesar sendiri. Tapi lepas umur 50, ia mula perlukan penjagaan, kena siram, gembur tanah, selalu baru boleh hijau subur lagi 20 tahun. Mentega kacang mungkin seperti setitis air, membantu pokok itu segar semula. Ia mungkin tak buat anda muda kembali, tapi akan bantu anda menua dengan lebih perlahan, lebih sihat. Cakap sampai sini, saya ingin titipkan 3 perkara penting anda perlu ingat. Pertama, mentega kacang memang bagus tapi kena pilih jenama betul. Sebelum beli, pusing tengok ramuan. Jika hanya tulis kacang plus garam atau 100% kacang itu bagus, jangan pilih jenis ada tambah gula, lemak trans atau pengawet. Kedua, dos adalah faktor teras. Setiap hari 1,2 sudu, makan dah cukup. Jangan makan beria ia sebab ingat ia bagus. Barang bagus kalau makan lebih, dos pun boleh memudaratkan. Ketiga, bukan semua orang boleh makan mentega kacang. Jika anda ada penyakit buah pinggang, batu hempedu atau pernah alahan, jangan pandai-pandai makan. Tanya pendapat doktor dulu untuk pastikan keselamatan. 3 perkara ini lebih penting daripada semua angka yang saya sebutkan. Anda cubalah tulis atas kertas tampal kad peti sejuk. Setiap kali ambil botol mentega kacang keluar, akan nampak untuk ingat sendiri. Lebih 30 tahun jaga pesakit, saya belajar satu perkara. Kebanyakan penyakit berbahaya bukan kebetulan, tapi datang daripada salah makan sikit demi sikit. Tapi berita baiknya ialah, kesihatan baik juga dibina daripada makan betul sikit demi sikit. Ramai orang takut perubahan itu susah. Tapi tak susah pun. Anda tak perlu jadi pakar kesihatan. Anda hanya perlu mula mudah. Esok pagi, cuba sapu roti dengan 1 sudu mentega kacang yang baik, rebus sebiji telur, hirup segelas air suam dan perlahan-lahan nikmati dengan perasaan bahawa anda sedang menjaga diri sendiri. Hari pertama belum rasa apa-apa, hari kedua ada tambah sikit tenaga. Sebulan kemudian, anda mungkin akan senyum pada diri sendiri dalam cermin dengan lebih mudah. Kesihatan baik adalah perkara-perkara kecil yang diulang sehingga menjadi satu kehidupan baru. Dan 1 sudu mentega kacang kecil boleh menjadi titik permulaan perubahan sepanjang hayat. Tuan-tuan dan puan-puan, sebelum berakhir, saya ingin titipkan lagi 3 perkara penting. Pertama, barang bagus macam mana pun, jika makan lebih dos, boleh memudaratkan. Terutamanya makanan yang ada kandungan lemak baik tinggi seperti mentega kacang. Walaupun bermanfaat, tapi tetap kena kawal dos. Kedua, jika anda rasa kandungan hari ini bermanfaat, saya minta kerjasama kecil dengan 3 perkara. Tekan suka video ini untuk bantu warga emas lain boleh nampak video ini lebih banyak. Hantar video ini kepada saudara mara, terutamanya yang ada diabetes atau sakit jantung. Beritahu saya dalam ruangan komen anda sedang guna jenama mentega kacang apa dan selepas tengok video anda rancang nak ubah apa. Saya baca setiap komen dengan teliti dan akan cuba balas. Saya buat video bukan sebab nak jadi terkenal atau jual barang. Saya cuma harap penonton dapat elak jalan jauh yang tak perlu. Dalam lebih 30 tahun bekerja, saya jumpa ramai pesakit jatuh sakit disebabkan perkara yang boleh dielakkan, seperti tak tahu baca label produk atau makan ikut orang lain tanpa faham tubuh sendiri. Jika video ini bantu seseorang elak masuk wad, walaupun sekali, saya dah cukup puas hati. Dalam video seterusnya, saya ingin berbual dengan anda semua tentang telur. Ramai masih takut kolesterol dan percaya tak patut makan lebih sebiji setiap hari.
Tapi data penyelidikan terbaru mungkin ubah kepercayaan anda sepenuhnya. Saya akan jelaskan patut makan berapa banyak, makan macam mana untuk bagus dan siapa patut elak. Jangan lupa langgan saluran ya. Tuan-tuan dan puan-puan, saya tahu semua dah tonton sampai sini pun dekat 20 minit. Saya ucapkan jutaan terima kasih kerana kekal sampai akhir. Izinkan saya cakap dari hati, harapan terbesar saya ialah moga semua warga emas sihat sikit demi sikit. Tak perlu banyak, cukup sekadar, cukup tenaga, cukup semangat gembira, cukup untuk bersama keluarga lama sikit lagi. Kerana dalam dunia ini, tiada yang lebih berharga daripada dapat bersama-sama. Kesihatan baik adalah pelajaran seumur hidup, tapi ubah sikit setiap hari akan cipta perbezaan besar dalam jangka masa panjang. Saya Dr. Mok Rizal, jumpa lagi dalam video seterusnya. Jagalah diri baik-baik dan jangan lupa jaga orang-orang yang anda sayang.